Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Wattabi'in wattabi'in lahum bi'sanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barakah ini sekali lagi kita bersiaran sebagaimana biasa di dalam Tanya Ustaz pagi ini, dan sebagaimana juga yang biasa dalam bulan Ramadan ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong Shah Alam. Dan saya ucap terima kasih kepada para penonton yang setia saban hari menantikan program kita Tanyalah Ustaz. Dan sekali lagi pagi ini kita akan membincangkan, menyempurnakan perbincangan tajuk kita yang semalam. Dan bersama-sama dengan saya di Masjid Tengku Ampuan Jemaah ini ialah para jemaah daripada masjid ini, juga tetamu yang datang daripada kumpulan Rahman Brothers. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. Hari ini merupakan pagi-pagi terakhir. Pasal orang kita suka kira yang akhir itu. Pagi-pagi terakhir di dalam bulan Ramadan. Tetapi kita masih lagi berada di dalam bulan yang barakah ini. Mudah-mudahan pagi ini kita akan terus mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita memulakan perbincangan kita dalam Tanyalah Ustaz ini, kita akan cuba untuk melihat beberapa intipati-intipati daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kita memilih daripada surah Al-Maidah. Ya, jadi siapa yang ada mushaf bolehlah untuk buka ya, mushaf masing-masing surah Al-Maidah, dan kita akan cuba merujuk pada ayat 54 juga ayat 55. Okey, dapat semua? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya, yakni menjadi murtad, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan ia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas, gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan tidak takut kepada celaan yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana Allah maha luas kurniaannya, lagi maha meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya.
serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan yang menunaikan zakat, sedang mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Maha benar firman Allah. Para penonton sekalian, hari ini kita akan terus membincangkan tajuk kita yang telah kita bincangkan semalam, iaitu ambil hati. Barangkali para penonton yang mengikuti sejak dari semalam, kita telah dapat memahami beberapa persoalan yang kita bincangkan berkaitan dengan ambil hati. Dan semalam kita telah menjuruskan perbincangan kita untuk melihat bagaimana asas sudut pandang agama kepada tajuk yang kita bincangkan. Dan kita juga telah melihat bagaimana tajuk ini juga adalah menjadi suatu yang begitu penting sebenarnya di dalam kehidupan kita umat Islam. Dan hari ini kita akan menyempurnakan lagi perbincangan-perbincangan kita, tentunya bersama-sama dengan kita yang akan bertanyakan soalan-soalan, akan mengajukan persoalan-persoalan untuk kita bincangkan di dalam Tanya Ustaz pada pagi ini. Jadi para penonton sekalian, sedikit sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pagi ini, bahawa ambil hati ia bukan semata-mata suatu yang dinisbahkan kepada yang negatif. Bahkan ambil hati juga adalah sesuatu yang menjadi sebahagian daripada suruhan agama. Kerana ambil hati itu pada hakikatnya menguatkan lagi hubungan persaudaraan di antara umat Islam, atau di antara dua individu, atau di antara masyarakat. Maka sudah tentu Islam sebagai agama rahmat, agama kasih sayang, sentiasa memupuk perdamaian di antara umatnya. Maka hari ini kita berikan kepada ruang yang luas tetamu-tetamu kita di Masjid Tengku Ampuan Jamaah ini untuk bertanyakan soalan, dan kita akan perbincangkan insya-Allah. Baik. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama pada pagi ini. Di mana? Oh, di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwan Hakim pada Kelang. Saya nak tanya Ustaz satu soalan. Ambil hati ini kita untuk menjaga perasaan orang. Tapi bagaimana kalau kita terpaksa berterus terang atau tegas dalam beberapa perkara sampai buat orang tu rasa kecil hati dengan kita? Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Para penonton sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi ayat yang kita bacakan daripada surah Al-Maidah ayat 54 tadi, ada satu term dalam ayat itu. Allah Ta'ala menyatakan, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka itu bermujahadah pada jalan Allah dan mereka tidak pernah rasa takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Sebab itu dalam konteks kita menjaga hati, ini kita telah bincangkan bahawa dia suatu tuntutan. Kerana menyakiti orang lain itu suatu yang bertentangan dengan agama. Kita sebutkan semalam tentang suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang mensejahterakan, bukan selamat saja tapi sejahtera orang-orang Islam yang lain daripada lidahnya, juga daripada tangannya. Tetapi dalam konteks kadang ketika kita perlu untuk berterus terang. Dalam konteks kita perlu berterus terang, mungkin kita kadang ketika terpaksa keluar daripada kebiasaan yang namanya jaga hati itu, yang namanya untuk nak menjaga perasaan. Jadi dalam konteks ini, apakah kita tinggalkan prinsip menjaga perasaan tadi, kemudian kita terus pergi kepada objektif daripada perkataan kita atau perbuatan kita? Saya nak sebut begini, tuan-tuan. Kalaupun perlu untuk kita menegur, misalnya dalam konteks ini, atau untuk berterus terang, itu tidak mesti untuk kita menolak terus prinsip menjaga perasaan orang lain. Tuan-tuan, kalau ingat semalam kita bincangkan tentang bagaimana Allah perintahkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Nabi Allah Harun alaihissalam supaya pergi berkata dengan Firaun. Tetapi pada masa yang sama Allah perintahkan supaya perkataan itu dengan perkataan layyinah, perkataan yang lembut.
Jadi dalam konteks berterus terang, dia tidak mesti kita kena mengguris perasaan. Nampak? Ni faham ke tidak ni? Dalam konteks berterus terang, dia tidak mesti perlu mengurus perasaan. Cuma kadang ketika berterus terang itu, dia terkait dengan soal, apa dia panggil istilahnya, kita kata, payah nak kata benda. Kita kata, dia jadi sesuatu yang tidak disenangi lah. Gitu, kan? Kadang-kadang kita kena terus terang, Kak. Kena terus terang. Tak betul tu, Kak, cara pakaian tu, Kak. Kan tak senang, kan? Bukanlah, Kak, contoh aja. Tak, maknanya kadang-kadang kita perlu berterus terang. Sebab itu ada disebut dalam sebuah hadis. Tuan-tuan, saya nak sebut. Dalam konteks kita berterus terang tadi, tentu prinsipnya kita kena beritahu walaupun dia pahit. Itu perlu. Istilahnya pahitlah. Walaupun benda itu tidak boleh diterima. Tapi kita kena ingat, prinsip menjaga perasaan atau ambil hati tadi, itu masih kekal. Contoh kita nak tegur mak kita. Mungkin mak kita salah. Tapi adakah mesti kita nak menguruskan perasaan dia? Betul tak? Mak, nampak tak semayang ni, Mak? Nampak macam dah ahli neraka nampaknya ni. Saya kira itu satu yang tak sesuai, tuan-tuan. Kan? Ada banyak lagi jalan. Betul tak? Mungkin kita perlu betul terang. Pahit. Satu yang pahit. Sebab itu ada disebut. Saya ringkaskan, tuan-tuan, dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Bazzar, At-Tabrani dan juga Ahmad. Hadis sahih. Disebutkan, wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murra. Aku disuruh supaya berkata yang benar walaupun pahit. Jadi kita kena bagi tahu pada mak tadi, Mak, rasanya mak tak solat ni, Mak. Okey. Itu fakta, betul kan? Seorang anak yang ditegur oleh mak, terbalik pula, siapa yang semayang, siapa tidak ni? Terbalik. Seorang mak yang ditegur oleh seorang anak, tentu dia terasa, betul tak betul? Oi, jangan main-main, tercabar. Betul tak, makcik? Tiba-tiba anak menegur, tentu dia terasa. Tentu sesuatu yang pahit. Kita sentiasa nak tegur atau tidak, nak tegur atau tidak. Itu terpaksa kita lakukan. Tetapi konsep atau prinsip menjaga perasaan itu mesti terus. Faham ke tidak, Bang? Faham tak? Kalau faham, kita bertenang seketika. Kembali semula selepas ni, kita bincangkan. Ambil hati. Kita masih lagi bersama dalam Tanya Ustaz pagi ini. Program yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Bahkan jiran-jiran tetangga kita. Para penonton sekalian, tadi kita membincangkan tentang bagaimanakah dalam keadaan kita nak mengambil hati, pada masa yang sama kita terpaksa berterus terang. Saya katakan bahawa, sebab ada sebagian orang rasa, aku tak peduli. Dia nak rasa ke, dia nak sakit hati ke, dia nak apa ke, lantak dia lah. Saya kira ni salah. Ya, sebab itu prinsip menjaga perasaan itu dikekal. Kekal. Tetapi kaedah bagaimana untuk menyampaikan itu mesti dipikirkan. Dan kita sebut dah tadi bahawa matlamatnya, prinsipnya menyampaikan walaupun dia pahit. Walaupun dia tidak disenangi, dia perlu disampaikan. Cuma pada masa yang sama kita tetap meraihkan kita kata tadi prinsip untuk menjaga perasaan. Tentulah macam kita kata tadi, bagaimana kita nak menegur seorang ibu, katakan contoh. Okey, itu suatu yang pahit, yang tak boleh atau kita kata tidak semudah itu untuk diterima. Lebih-lebih lagi kalau orang muda yang menegur orang tua. Tetapi dia tidak bermakna teguran tadi mesti secara langsung. Mungkin juga kita katakanlah sebagai contoh, katakan bapa tu tak solat umpamanya. Kita pergi dalam konteks, kita pergi ke rumah dia, kita solat bersama dengan dia. Jom, kita solat sekali, bah. Ayah, jom, mak, Maya, kami dah tunggu ni. Cucu-cucu, cicit semua dah get ready ni. Contoh. Jadi secara tak langsung, mungkin dia akan konar. Tak apa. Tuan-tuan, kita kena ingat, bila menyampaikan sesuatu, itu tidak sama dengan memaksa sesuatu. Boleh faham? Kadang-kadang kita menyampai sehingga tahap memaksa. Maknanya apa? Seolah-olah ini mahkamah. Mak, dengan ini saya telah menjatuhkan hukuman bahawa mak kena pakai telekong sekarang dan duduk di tikar solat. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena bezakan di antara menyampaikan. Kita menyampaikan atau belum? Sudah. Perkara yang kita nak sampaikan, sampai atau tidak? Sampai. Bagaimana dengan prinsip menjaga perasaan? Terjaga? Okey.
Oh, tapi dia tak buat, Ustaz. Yang itu tu kerja Allah Ta'ala. Boleh faham? Yang jadi masalah kita, tuan-tuan, kadang-kadang kita menegur orang sampai tahap kita nak dia buat waktu tu juga. Nampak tak semayang ni? Bila nak semayang? InsyaAllah saya semayang. Semayang? InsyaAllah saya semayang. Ni yang ditegur ni lebih tua daripada dia. Nanti saya semayang. Yalah, bila semayang? Nah, nanti saya nak mandi dulu. Baik, sekarang saya ikut pergi mandi. Nasib baik dia tak sebut, baik sekarang saya mandikan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan kita kena bezakan. Dia menyampaikan sesuatu, menegur tadi, selesai. Boleh faham tak? Sebab selalunya kita melihat menegur tu kita nak pastikan dia buat juga. Bagus, tapi kita kena tengok. Kadang-kadang kalau seorang mak bapak menegur anak, okey. Betul tak? Baik, sekarang ayah tunggu. Muhammad bangun sekarang, buat. Tak bangun juga, ayah sedang tunggu ni. Sekarang, okey, padan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang duduk dekat kedai kopi, kita baru lepas balik sembahyang asar di masjid ni. Tengok kat kedai kopi lagi. Saya rasa tadi saya masuk, tuan-tuan masih di kedai kopi. Sekarang saya sudah habis solat, tuan-tuan dah solat ke belum? Orang tengok, tuan-tuan tunggu apa lagi? Bangun sekarang pergi solat. Saya rasa itu bukan kaedah yang tepat. Boleh faham? Berkata yang walaupun dia tidak disenangi itu suatu keperluan. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih kita sebutkan tadi tuan-tuan, bahawa kita diperintahkan untuk berkata yang benar. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dalam konteks kita nak memperkatakan sesuatu, mesti kita tidak mengira soal tuhmahan. Ayat yang saya bacakan tadi. Wala yakhafuna laumata laim. Kadang-kadang kita yang menegur ni sebenarnya yang tersinggung. Tadi bukan main beria nak menegur mak bapak. Mak, Along sayang kat mak, tapi Along tengok mak tak solat. Along takut kalau kita tak dapat bersama di syurga. Mak dia rupanya pandai kona. Memanglah, macam mana nak bersama? Engkau sendiri nak derhaka. Berapa banyak engkau dah sakit ke hati mak? Dah sudah dia pula tersinggung. Tak datang dah. Tegur pun tidak lagi dah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, bila kita nak berterus terang, kita mungkin nak menjaga perasaan dia, tetapi dia akan backfire. Understand? Saya minta maaf tuan, hari Sabtu mencekak orang putih. Dia akan datang balik kepada kita. Sebab itu dalam konteks mungkin kita nak menjaga perasaan dia, tetapi mungkin dia akan kembali kepada kita. Maka orang yang menegur, ni pasal kita cerita soal berterus terang, maka prinsip jangan takut kepada celaan. Boleh faham tak? Sebab itu jangan terlampau nak jaga hati, maka kita takut nak bercakap. Nak bercakap, takut nanti dicela, maka kita pun berhenti bercakap. Itu problem. Dan yang ketiga tuan-tuan, sebagai ringkas saja, mesti faham bahawa konsep atau prinsipnya kita mesti membantu orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Maka orang yang perlu kita perbetulkan, itu orang yang dizalimi. Kenapa? Orang yang menzalimi. Siapa? Dialah, kerana dia melakukan kesalahan. Maka kita perlu bercakap. Tapi kot mana pun tuan-tuan, kita nak kaitkan tajuk kita perbincangan hari ini, menjaga perasaan itu tetap suatu yang prioriti. Kerana tuan-tuan, kadang-kadang kita minta maaf sebut, untuk satu perkara saja kita telah memutuskan ruang. Boleh faham tak? Atau lebih tepat kita kata, kita telah menutup seluruh ruang dengan satu persoalan saja. Sedangkan ada banyak lagi perkara yang perlu kita sampaikan, tapi kita telah tutup ruang. Kita sediakan satu jarak di antara kita dengan orang tadi. Contoh kenapa? Sebab permulaan kita menegur tu, kita tidak menjaga perasaan dia. Akhirnya dia menolak kita. Tutup, total. Understand? Sebab itu kadang-kadang kita rugi. Dalam konteks dakwah rugi. Betul, kita mungkin nak menegur dia. Kak, saya rasa kak pakai tudung tak betul. Ini ahli neraka pun punya tudung ni kak. Contoh tuan-tuan. Agak-agak selepas daripada itu, dia akan mendengar lagi tak teguran kita? Tak ada. Kak, okey, saya minta maaf, ada kerja. Kak, minta maaf, saya nak pergi berniaga. Kak, tak sempat nak bercakap. Boleh faham tuan-tuan? Sebab itu penting. Tengok bagaimana konsep yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Allah Musa AS dan Nabi Allah Harun AS. Okey, jelas? Jelas? Cantik. Kalau jelas, kita beralih pada soalan yang seterusnya. Di manakah dia? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Intan Mastura dari Taman Subang Perdana. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Apakah petunjuk Al-Quran ataupun hadis yang memandu kita untuk menjadi seorang yang ikhlas dalam mengambil hati? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Syukran. Afwan.
Saya ada bahasa Arab di ujung tu. Ya. Tuan-tuan, bagaimana konsepnya menurut Al-Quran? Tentulah ya. Kita kata tadi bahawa perkara ini suatu yang memang ditekankan dalam agama. Ya, soal kita menjaga perasaan itu jelas. Tapi bagaimana kita nak supaya bila kita misal kata menjaga perasaan orang tadi dalam keadaan benar-benar keikhlasan itu wujud pada kita. Kita tak nak sebagaimana yang sebagian orang menyatakan bahawa dia menjaga perasaan orang lain tu kerana ada udang di sebalik mi, udang di sebalik batu, kerana apa dia panggil lagi, apa lagi, ada sebab lah, ada sebab ya. Kadang-kadang kerana nakkan anak dia, itu kan. Jadi kita menjaga perasaan. Macam mana kau rasa solat pakcik ni? Oh, Masya Allah, macam Imam Mekah pakcik, wahal tunggal langgang. Tapi ada dia panggil kepentingan. Maka ini kadang-kadang persoalan yang berlaku pada kita. Saya nak sebut tuan-tuan, pertama sekali bahawa bila kita menjaga perasaan orang lain, kita kena faham bahawa itu adalah tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab. Itu kita kena letak dulu, bahawa itu tanggungjawab. Itulah yang dituntut oleh agama. Sebab itu bila kita ceritakan tentang agama, dia bukan hanya soal ibadah, bukan soal kepercayaan semata-mata. Termasuk persoalan akhlak, itu juga agama. Bahkan Rasul SAW diutuskan liutammima makarimal akhlak. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itu dalam konteks yang kita bincangkan, menjaga perasaan, saya katakan tuan-tuan, kita kena faham. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Allah sebutkan tentang hamba-hamba Allah Ar-Rahman ini, hamba Ar-Rahman, hamba Allah ini, ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan sopan santun, hauna. Kemudian Allah sebut lagi, dan apabila orang-orang yang berlaku kurang adab, ya, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab apa? Mereka menjawab daripada perkataan-perkataan yang selamat dan daripada perkara yang tidak diingini. Maknanya apa? Sehingga dalam keadaan ini bukan keadaan dia yang nak menjaga perasaan, tapi dia diguriskan perasaan. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Allah gambarkan tentang hambanya yang diguris perasaannya, yang dicari perasaannya. Allah gambarkan mereka ini apabila keadaannya begitu, mereka menjawab qalu salama. Dia tetap memberikan tindak balas yang baik. Itu keadaan di mana dia sendiri yang dirosakkan perasaan. Contoh, katakan jumpa kita, ni lah orang masjid ni, nama je orang masjid, perangai tak senonoh, agak-agak macam mana kita. Habis awak apa masalah? Kopiah cabut dulu tu. Itu kalau kopiah. Kalau serbanji, baik. Apa masalah awak? Apa? Sebab itu betul. Itu dalam keadaan dia disakiti, Allah kata qalu salama. Macam boleh bang? Tuan-tuan, boleh ke? Apatah lagi kalau keadaan dia sendiri yang sebenarnya untuk nak menjaga perasaan orang lain. Dia tidak disakiti, maka keadaan yang biasa bagaimana? Tentu lebih lagi daripada apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Itu yang kita maksudkan. Sebab itu, nak bagaimana kita nak menjaga supaya kita ikhlas? Kerana itu memang tuntutan kita as a Muslim, sebagai orang Islam. Itulah antara yang kita kena buat. Tetapi kita lebih suka untuk dipanggil apa dipanggil istilah kita kata, kita lebih suka untuk berkonfrontasi. Dia bahasa canggih sikit keluar begini. Kita lebih suka berkonfrontasi kan, betul tak? Kalau dengan adik-beradik macam mana? Aku tak peduli, aku yang sulung. Kau tahu tak? Aku yang sulung, aku terasa. Engkau memanglah engkau yang tengah. Jadi kira sulung tengah. Tuan-tuan, dipilih untuk berkonfrontasi. Sedangkan kalau dia faham bahawa konsepnya dalam Islam, kita disuruh supaya kita memahami bahawa
menjaga perasaan itu adalah sesuatu yang dituntut. Faham makcik? Oh makcik. Sebab itu kadang-kadang kalau kita dengan menantu makcik, sama juga. Ustaz, makcik ni orang tua Ustaz. Makcik ni orang tua. Kalaupun tak pandang hina makcik ni mak mertua dia. Dia dah buat sentimental gitu. Dan tu apa masalahnya makcik? Teguris Ustaz, teguris. Makcik bawa bertenang. Sebab itu tak apalah. Sebab itu ada satu pepatah kan, dia kata apa? Umpama pokok, ada kan? Ini pepatah Arab Melayu, Arab kot. Umpama pokok, walaupun dibaling tetap yang dilontarnya apa? Buah. Balinglah dengan selipar, tetap harum manis yang turun. Yang main-main tu mahal tu, sekilo RM40. Tuan-tuan, walaupun dibaling dengan batu, mangga yang dibaling, yang dijatuhkan. Yang dibaling dengan kayu, tetap buah yang sedap diturunkan. Itu konsepnya. Macam, boleh. Dan tuan-tuan, ni tajuk kita bincang, nak kata apa? Sebab itu kita tetap ikhlas. Dan yang kedua tuan-tuan, sikit sebelum kita buka soalan yang lain, kerana bagaimana kita nak mendidik supaya okey, fine. Dia buat saya Ustaz, okey tak apa. Ustaz ni menantu saya memang kurang ajar, okey tak apa. Saya jaga. Saya nak jaga hati dia. Saya jaga. Macam mana? Kita kena faham bahawa yang kita buat tu diberi pahala. Kata Nabi SAW, wal kalimatu tayyibah sadaqah. Perkataan yang baik itu sedekah. Makcik, agak-agak apa perkataan yang lebih baik untuk menantu kita yang kurang ajar ni? Oh makcik. Aku kalau tahu kau ni jadi menantu aku, dah lama aku tak bagi kau tahu. Hantu. Ingat dah habis dah, ada pula sambung ujung. Hantu. Tapi kita jaga kan? Mak minta maaf lah. Kalau mak salah, Ina maafkan mak. Tuan-tuan, orang ini dia akan mulia. Faham? Boleh makcik? Bawa bertenang. Kita tanya soalan lain lah pula. Silakan, ada soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri Mak Yatim dari syarikat Rahman Brothers. Ustaz, kita sebagai orang Islam, khususnya orang Melayu lah, susah sangat kita nak berterus terang ataupun kita sound direct, susah. Biasa kita akan ambil hati. Jadi persoalan Ustaz, ketika manakah soal ambil hati ini bersesuaian dengan kehendak Islam? Sedangkan biasanya ambil hati ini ditakrifkan berbeza dengan apa yang sebenar yang kita nak tuturkan. Wallahualam, mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih kepada soalan. Canggih tu soalan. Yang bertanya soalan pun macam Ustaz dah tu. Saya ingat yang tanya tu dah tahu jawapan tu. Tuan-tuan, kita bertenanglah seketika. Ya, kita sambung balik selepas ni. Jangan ke mana-mana, kita akan jawab soalan yang bertanya tadi, insya-Allah. Ayuh, terima kasih para penonton yang terus tetap di TV masing-masing. Ya, kita dah pun masuk kepada blok yang ketiga tuan-tuan ni. Tak payah tengok jam. Kita akan habis. Don't worry. Ya. Pasal dia tengok jam, alamak nak habis. Tuan-tuan sekalian, tadi ada yang bertanya tentang kadang-kadang kita kata orang ambil hati ni, ialah ringkas fahamnya orang ambil hati ni, dia kadang-kadang mulut dia bercakap yang baik je, tapi kadang-kadang dia sendiri nak masa bercakap tu dipujuk diri dia. Betul tak? Dia mungkin mulut dan hatinya itu dia bukan kontradik, cuma tidak selari. Tak selari ni maksudnya apa? Mulut dah cakap dulu, hati belum sampai lagi. Betul tak? Mak tak marah dengan kau, hati belum sampai lagi ni. Hati masih marah lagi. Dia bukan kontradik, lambat. Lepas tu baru dia delay. Mak tak marah dengan kau, dia lambat. Mulut jalan dulu. Sebab itu kadang-kadang kita kata yang di mulut ni kadang-kadang tak sama dengan yang di hati. Jadi keadaan bagaimana yang kadang-kadang kita kena buat juga. Tuan-tuan, saya fikirlah ya, dalam satu keadaan khususnya, saya kalau kita perhatikan ni, bila sebut tentang kita ni orang beriman, Allah selalu pesankan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Perbaiki persaudaraan di antara kamu. Kalau kita kata
yang suami isteri tentulah lebih-lebih lagi. Kalau kita katakan adik-beradik, itu bukan persaudaraan saja, bahkan hubungan darah. Kalau kita katakan jiran tetangga, tentu. Masyarakat, tentu. Takkan sekerja, begitu juga. Jadi maknanya, ayat ini nak menyuruh kita kepada seluruh kehidupan kita. Tuan-tuan, kita mungkin di mana-mana akan berlaku perselisihan, perbezaan. Tetapi itu bukan perkara yang paling penting. Yang paling penting ialah di mana ada berlaku perbezaan, di mana ada berlaku perselisihan, maka dia mesti ada islah. Faham? Yang penting ialah bagaimana kita mengislah dia. How to solve that problem. Understand? Tu menandakan saya marahlah tu. Bagaimana kita nak menyelesaikan? Sebab itu Quran mengajarkan kita fa'aslihu. Maka dalam konteks tadilah tuan yang bertanya. Kita katakan tuan-tuan, dalam keadaan contoh kita katakan sesama jiran. Ini jiran yang tidak mengira soal kesejahteraan jiran dia. Ada binatang peliharaan tapi seolah-olah binatang itu tidak dipelihara. Bahkan tuannya juga seolah-olah tidak dipelihara. Dan faham ke tak faham? Kita sendiri pun confused. Ni siapa yang tidak dipelihara? Lepas tu kadang-kadang sampai mengganggu jiran. Saya selalu sebut tuan-tuan, kalau kita bela kucing sekalipun, sayalah kucing, tak ada masalah. Nabi sendiri menunjukkan sifat kasih sayangnya kepada kucing. Tetapi jangan sampai kucing kita mengganggu jiran. Saya selalu sebut, pernah tak kita tanya pada diri kita, kenapa kucing kita tidak pernah berak di rumah kita? Adakah kucing kita mengalami masalah sembelit? Betul tak? Dan selalu bila kita lihat jiran-jiran kita bangun pagi saja bersihkan rumah, kita tak pernah rasa apa-apa pun. Bahkan kita sibuk bertanya, bersih rumah? Kucing berak. Apa jawapan kita? Biasalah binatang. Nampak? Itu jawapan kita. Nasib baik tuan rumah. Ini kita kata tadi, jaga mulut, jaga perasaan tadi. Betul. Kan? Itulah tu, binatang ni kadang-kadang kalau yalah kita pun susah kak nak buat macam mana kan? Betul. Walaupun dalam hati ni memang ni binatang, tapi tuannya belum tahu lagi orang. Kalau nak kata begitu kan? Sebab itu dalam keadaan islah, boleh faham tak? Tentu kita terpaksa kadang-kadang mendahulukan ini. Sebab konsepnya tuan-tuan islah. Kadang-kadang kita adik-beradik kak. Ada adik-beradik kan? Tentu bukan anak tunggal. Betul? Ada adik-beradik. Kadang-kadang dengan adik-beradik tuan-tuan tahulah. Kalau 5 adik-beradik, 5 perangai. Tak sama. Yang ini huru-hara, yang ni baran tak tentu pasal, ni senyap tak bercakap langsung, yang ni jenis hilang tak pernah nampak. Ada saja. Sifat berbagai. Yang ini kedekut, kalau 10 sen pun minta baki. Mana tadi 10 sen baki? Minta. Ada yang pemurah-pemurah, semua. Sebab itu dalam konsep ni kita kena guna kaedah islah. Sebab itu kadang-kadang tak apa. Tengok kita pergi rumah abang kita, contoh pergi rumah kakak kita. Anak kita tak dibagi makan, anak dia je. Nanti kejap ya, makcik bagi makan, Mak Long bagi makan anak dulu ya. Tunggu sekejap ya, sekejap. Habis terus menong anak kita, menong tengok. Tapi kadang-kadang di situ kita nak menjaga perasaan tadi. Boleh faham tak? Kita sebenarnya tuan-tuan, kita di antara dua, kita bebas untuk kita berterus terang yang akhirnya merosakkan ukhuwah, atau kita menjaga perasaan untuk long term. Faham long term? Hari ni mungkin kita tahan sikit marah ni, tuan. Tahan sikit. Yang semayang dengan kita ni dah 3 hari dah dia empuknya kita. Betul? Dia ni trailer, kita kancil. Duduk tayar akhir, sempit-sempit pun dia duduk juga tawarruk. Dia bukan duduk atas kapet, dia duduk atas kita. Tuan-tuan, kita pilihan apa yang ada. Cakap pada dia, menyakitkan dia, atau kita menjaga perasaan dia. Kita mudah untuk buat keputusan. Nak menyakitkan dia juga boleh, tapi ingat, bila menyakitkan, repair lebih payah. Boleh faham? Nak memperbaiki lebih payah.
Tapi kalau kita menjaga, sekadar menyuburkan. Boleh faham tuan-tuan? Sebab itu kita ada pilihan. Maka jawapan tadi, kita pilihlah dalam keadaan untuk mengislah, memperbaiki, tentu. Walaupun mulut lebih depan daripada hati, maka didiklah hati untuk ikut mulut tadi. Tuan-tuan ni faham ke tidak ni? Saya pun pelik tengok tuan-tuan ni termenung je semua. Macam payah je tajuk ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan termenung, yang di rumah lagi berat. Baik. Tuan-tuan, kita saya ingat ada soalan lagi ke? Ada? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Norulia dari Bukit Jelutong. Saya ada satu soalan, Ustaz. Ya. Bolehkah sikap cuba ambil hati ini dikatakan sebagai suatu perbuatan berbohong atau mempermainkan orang yang kita tujukan itu? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Bagus makcik ni tanya. Senyum aja. Tuan-tuan, mungkin tak kadang-kadang kita konon-kononnya nak jaga perasaan, tapi orang tu rasa terhina. Kadang-kadang kita nak jaga perasaan, tapi nampak nom bohong. Saya ingat sebab itu kita kata menjaga perasaan tu prinsip asasnya yang agama suruh. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, yang tadilah soalan yang bertanya tadi, kita kena betul terang. Kalau benda itu salah, salah. Benda itu rugi, rugi. Takkanlah rumah terbakar kita boleh jaga hati dia. Tak apalah kak, sekadar rumah. Konon-konon nak jaga perasaan kawan ni tengok je, betul lah. Agak-agak kalau kita bakar dengan orang-orang sekali, boleh tak? Tuan-tuan, sebab itu ada keadaan kita kena terus terang. Kena terus terang. Ada keadaan kita kena mengatakan sesuatu yang walaupun itu mungkin tak boleh diterima. Kerana kalau tidak, tuan-tuan, dia akan jelas nampak bahawa dia bukan lagi menjaga perasaan, tapi hakikatnya berbohong. Berbohong. Macam contoh kita kata tadi kan, misal katalah tuan-tuan, kita kata ada orang, anak dia bukan degil saja, buat jenayah. Kan? Tiba-tiba kita nak menjaga perasaan mak dia. Ya, nak menjaga perasaan si mak tadi, kita berkata, tak apalah kak, yang itu tu bukanlah besar sangat. InsyaAllah nanti dia kembali ke pangkal jalan. Kak, apa yang dia buat? Bunuh orang. Itu belum besar lagi. Yang besar lagi, yang besar mana? Engkau sabar je, sabar. Aku ni jaga perasaan kau. Begitu. Tak. Sebab tu kadang-kadang kita kena bagi tahu, kak, saya rasa anak kak ni kita perlu pulihkan dia balik. Bang, saya rasa kereta ni memang tak boleh pakai dah bang. Teruk sangat dah nampak ni. Lepas tu, kena bagi tahu terus terang. Kenapa? Keadaan ketika itu tidak memerlukan untuk kita menjaga perasaan ketika itu. Dalam arti kata tuan-tuan, konsep berterus terang tadi mesti diguna pakai. Kalau tidak, dia akan jadi bohong. Kita akan bersama-sama bohong pula dengan dia. Dia pun tahu, dia sebenarnya dia bohong. Kita pula, betul lah kata kau. Aku fikir pun, lama dah aku fikir macam kau fikir. Dia kata dalam hati, nampak bohong, aku pun bohong. Nampak tak? Itu. Tuan-tuan, kita berehatlah seketika. Bertenang. Ya, kita akan sambung balik selepas ni. Sikit lagi dalam Tanya Losas. On this journey, this pathless pathway, never knowing when. Alhamdulillah, para penonton sekalian, kita sudah berada di penghujung daripada rancangan kita pada pagi ini. Sekejap saja. Ramai lagi nak bertanya, tapi kita bagi nampak ada seorang yang dah bersiap nak bertanya tadi. Saya nampak dah terbangun tadi. Jadi bangun je lah terus. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Uzair bin Zainal Abidin daripada Bukit Jelutong. Ada satu hadis kan yang maksudnya manusia tetap berada dalam kebaikan selagi tiada rasa benci. Jadi dalam konteks ambil hati ni, mungkin kerana sayang kita kepada seorang
itulah yang maka kita terpaksa ambil hatinya. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khair. Allah zikna khair. Totally agree. Saya setuju sungguh tuan-tuan, bahawa sebenarnya dia senang je. Apabila ada perasaan kasih sayang, orang akan jaga hati. Kita tengok suami isteri kan, kita berapa lama kita nak bercakap dengan lelaki kita tu, kita bisa sayang ke dia, betul tak? Kita diam kan je, diam je, betul tak? Diam. Kita pun sama juga bang. Berapa lama kita nak bercakap dengan bini kita tu, betul tak? Tapi kita diam kan je, pasal apa? Sayang, tak apalah. Kita korbankanlah yang itu. Kehendak kita tu kita korbankanlah. Dan kenapa? Sebab kita sayang ke dia. Kita tak nak dia, tunggu dia sebelah. Betul tak? Kita kata, lain awak ni sekarang nak banding 10 tahun dulu. Contohlah kak. Kadang-kadang kerana sayang ni tuan-tuan, dia memang, saya ingat itulah key yang terbaik. Bila kita sebut soal ambil hati ni, baik sama-sama isteri, baik anak beranak, baik menantu, anak menantu, ya, saya nak sebut antu menantu tadi, anak menantu, baik apa lagi, jiran tetangga, betul tak? Baik sama-sama jemaah di masjid, baik dengan masyarakat, baik dengan penduduk, sama-sama dengan kita. Key dia memang kasih sayang. Sebab itu ada sebut dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, kata Rasul, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia akan terus dia elok selama mana dia tidak ada perasaan hasad, dengki. Dia akan sentiasa elok. Tapi bila sudah mula benci, dia dengki kan? Bila sudah mula benci, dia sudah mula dengki. Tengok kawan tu parking pun sakit hati. Kata kawan tu masih duduk dalam kotak kuning. Tengok sengit je. Inilah orang sombong parking. Apa kena mengena dia dengan parking tu? Bukan dia keluar pun. Tapi pasal apa tuan-tuan? Bila sudah ada perasaan hasad, bila sudah kebencian sudah wujud, dia rosak. Dia takkan mula nak jaga hati. Tak ada. Boleh faham? Sama aja. Baik kita anak menantu, sama juga. Bila sudah mula hilang sayang, tengok, semua diungkit. Saya bukan nak cerita lagi. Kadang-kadang punya marah dengan mak mentua tu, saya bukan nak cerita lah. Saya punya mak mentua ni, bawa tenang, mak mentua saya tengok kat rumah ni. Ni bukan saya cerita ni, contoh. Yang lain semua dengar betul-betul. Ustaz ni apa hal ni, luar perasaan nampaknya. Tak. Mak mentua saya bagus, ya. Mak mentua saya bagus. Puji sikit. Tak, kadang-kadang begitu. Bila kita sudah mulai hilang perasaan, dia bukan saja menyakiti, bahkan dia akan mendatangkan mudarat pula. Setuju tak? Begitu. Sebab itu kunci dia begitu. Sebab itu dalam ayat tadi yang kita baca, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Dia akan lunak dengan sesama orang beriman. Tapi dengan orang kafir dia akan keras. Sebab dia ada perasaan kasih sayang tu wujud. Dia akan lunak. Dia akan jaga perasaan orang. Sebab itu kita kadang-kadang saya nak sebut tuan-tuan, saya nak sebut sungguh-sungguh ni. Dan kita pun bincangkan tajuk ni di masjid. Patutnya di masjid dia kena wujud ni. Sangat perlu wujud. Tapi kalau kita di masjid pun kita katakan soal menjaga perasaan atau mengambil hati tadi, ambil apa tadi? Ambil hati tadi tak wujud, maka sukar untuk kita lihat di tempat yang lain. Ya, kadang-kadang maaf sebut yang di masjid tidak ada, tapi di luar ada. Tu. Kadang-kadang maaf sebut orang yang tidak selalu ke masjid kadang-kadang lebih nak menjaga perasaan orang. Betul tak? Kadang-kadang kita ni aku tak peduli. Orang macam ni saja jaga perasaan dia. Tak ada. Tak ada, pedulilah dia. Dia nak marah ke, dia nak apa ke, bawa bertenang. Tuan-tuan, untuk nak memperbaiki lebih suka, memperbaiki, pegang sipil tu, memperbaiki lebih suka, menung dulu. Baik tu kadang-kadang ada orang tanya saya, itu Ustaz, apa pandangan Ustaz? Mak saya ni Ustaz, bapak saya meninggal dah. Mak saya ni sepatutnya harta paraid bapak saya ni diagihkan, tapi dia tak bagi. Dia kata dengan anak-anak, kalau kau orang nak tuntut juga harta, jangan balik rumah aku dah. Anggap aku dah tak ada. Oh, jangan main-main, ada mak jenis gitu tu. Engkau orang senang je kan, tahu harta bapak kau mati, kau nak harta. Kau ada fikir dulu, siapa yang cari harta? Betul bapak kau, tapi aku yang menemankan.
Kau orang tak ada, kau kecil-kecil. Kau tahu sekarang nak minta harta je. Kau tak tahu macam mana dulu bapak kau motong getah. Rimau keluar. Kelang kabut dia lari. Aku yang tenangkan rimau tu. Oh. Nak cerita mak dia tu. Nak cerita mak dia yang. Sebab tu kadang-kadang. Kak, kalau dalam keadaan ini, nakkan harta atau mak? Harta atau mak? Ini kita kata menjaga perasaan tadi. Ambil hati. Tak apalah mak. Tak apalah. Kita pun tak kisah mak. Mak peganglah harta tu. Kami lebih fikir mak. Kalau mak tak ada makna dunia ni mak. Dalam hati. Kalau mak mati besok, kami dapat juga harta tu. Faham tak tuan-tuan? Sebab itu kadang-kadang ketika kita perlu kita melihat itu keutamaan dia. Menjaga perasaan itu perlu. Kenapa? Sebab itu saya kata tadi, sifirnya untuk nak memperbaiki itu lebih sukar. Ya, memperbaiki lebih sukar. Jelas? Macam mana orang Bukit Jelutong jelas? Alhamdulillah. Kalau jelas, mudah-mudahan yang di rumah juga pun jelas juga. Tuan-tuan, cukuplah setakat tu. Ya, kita sambung lain kali pula, ambil hati yang lain pula. Ya, InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan selama 2 hari ini. Tuan-tuan, seluruhnya ni hari ni, ya, kebetulan kita di televisyen ni, saya ambil kesempatan untuk nak suruh, bukan nak buat ucapan raya, nak suruh seluruhnya. Tuan-tuan, menjaga perasaan itu lebih utama. Ya, menjaga itu lebih mudah berbanding memperbaiki. Walaupun menjaga itu nampak sukar. Fikir-fikirkan. Boy, lain macam pula. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. Jumpa lagi pada masa saya akan datang. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahada ala nusrati syari'atik. Fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha fawathikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa surah suduraha fadil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ihab ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light.